Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Haris bin Cik Seman bersama-sama dengan rakan-rakan perbentangan saya iaitu Ain Nur Iman binti Muhammad Nazri, Cik Hanis Suraya binti Cik Hussein dan Nur Adrina binti Muhammad Rosdi. Dalam video kali ini kami akan membentangkan mengenai beberapa puisi tradisional dan huraian pemikiran. Tiga puisi Melayu tradisional yang kami pilih adalah pantun, seloka dan syair. Pantun yang kami pilih adalah pantun nasihat. Tiga pantun nasihat ini mengandungi pengajaran tentang budi pekerti dan adab dalam kehidupan melalui bahasa yang indah. Pantun ini menasihati agar kita berbuat baik dengan berpada-pada, menjaga tutur kata serta membawa diri dengan sopan di mana sahaja berada. Untuk seloka, kami memilih seloka Pak Pandey yang menekankan pengajaran tentang kebodohan, kealpaan dan sikap tidak berfikir panjang dalam kehidupan manusia. Bagi syair, syair Bersatu Malaysia menyeru rakyat agar bersatu padu dan setia kepada negara. Syair ini juga menekankan kepentingan perpaduan serta semangat ciptakan tanah air. Tanam balik buah peria. Buah peria mahal sekali. Buat baik berpada-pada. Buat jahat jangan sekali. Baiklah, maksud pantun yang pertama tadi ialah baris ketiga dan keempat memberi nasihat jelas tentang moral, di mana berbuat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Berpada-pada menandakan sikap yang sederhana. Walau berbuat baik, jangan menunjuk-nunjuk atau berlebihan sehingga menimbulkan kesombongan atau menyusahkan diri. Berbuat baik mesti dengan hati yang ikhlas dan bijaksana. Seterusnya, larangan melakukan jahat sama sekali. Ia menegaskan prinsip etika yang tegas di mana kejahatan harus dielakkan tanpa sebarang kompromi. Nilai budaya dan pengajaran yang terdapat dalam pantun sebentar tadi ialah yang pertama, ia menggalakkan kesederhanaan dalam kebajikan dan penolakan mutlak terhadap perbuatan jahat. Yang kedua, ia menunjukkan penghargaan terhadap pengalaman pahit sebagai sumber nilai, iaitu nilai ketabahan dan pengorbanan. Dan yang terakhir, ia mengajar keseimbangan antara etika peribadi dan tanggungjawab sosial. Anak Cina membawa surat dari Perak langsung ke Delhi. Hidup di dunia biar beradat. Bahasa tidak dijual beli. Maksud pantun ini ialah pada baris hidup di dunia biar beradat, bahasa tidak dijual beli. Di sini terletak inti pantun di mana menyuruh kita untuk hidup menurut adat, iaitu norma, etika dan tata susila. Serta ia menegaskan bahawa bahasa iaitu cara bertutur, bahasa ibunda, kesopanan adalah sesuatu yang tidak boleh dipertukarkan dengan wang atau kepentingan material. Maksud yang disampaikan ialah identiti budaya terutamanya melalui adat dan bahasa mesti dipelihara, jangan gadaikan maruah dan adat demi keuntungan duniawi atau menyesuaikan diri secara tidak bermaruah. Antara nilai budaya dan pengajaran yang dapat kita mengambil sebagai pengajaran ialah yang pertama, ia menekankan kepentingan mengekalkan adat dan bahasa sebagai cerminan jati diri masyarakat Melayu walaupun di zaman mobiliti dan pertembungan budaya. Yang kedua, ia mengingatkan jangan sampai identiti budaya dijual beli demi keuntungan atau kemudahan. Dan yang terakhir, ia menyiratkan kepentingan sopan santun dan tata cara dalam pergaulan antara kaum dan ketika berdagang merentasi sempadan budaya. Seterusnya, kita beralih pula kepada puisi tradisional yang seterusnya iaitu seloka.
Harun 1989 memberikan pandangan bahawa perkataan seloka diambil dari bahasa Sanskrit iaitu shloka, yang bererti sejenis puisi yang memiliki dua baris. Antara unsur yang menjadi panduan untuk mengenali seloka ialah jenaka, sindiran dan kritikan terhadap tingkah laku masyarakat pada ketika itu. Manakala secara fizikalnya, seloka tidak mempunyai bentuk yang tetap seperti syair dan pantun. Manakala Za'ba 1965 menyatakan seloka ialah susunan kata yang berangkap dan mempunyai perbezaan bunyi pada hujung rima. Contoh seloka yang telah dipilih dalam video kali ini ialah seloka Pak Pandir, nyanyian asal daripada Roslan Madun. Pandai-pandai wahai Pak Pandir, anak dipijak, dagang dijinjing, kucing dibunuh, tikus dibela, harta habis, badan tergadai. Mendengar gelagak dagang, tak sedar bertelanjang. Mendengar guruh di langit, air tempayan dicurahkan. Mulut kena suap pisang, buntut kena cangkuk, nak gunting makan di hujung. Pak Pandir juga yang menanggung. Apa didengar gelagak dagang, gelagak rambutan jantan. Orang berbunga, dia berbunga, orang berbuah tapi dia haram. Kilat memancar, hujan tak lalu, awak juga kecundangan. Pandai-pandai wahai Pak Pandir, awak juga yang menanggung. Seterusnya, maksud seloka Pak Pandir. Maksud rakaat pertama ialah Pak Pandir dianggap sebagai sombong dan bodoh kerana lebih mementingkan orang lain iaitu orang dagang daripada anak sendiri. Dia melakukan perkara yang salah seperti membela orang jahat dan menyakiti orang baik. Akibatnya, harta dan diri dia sendiri menjadi rugi dan teraniaya. Pengajaran daripada rangkaian pertama ini ialah seloka membawa pemikiran tentang kepentingan kebijaksanaan dalam membuat keputusan, terutama dalam membezakan antara yang benar dan yang salah. Ia mengkritik sikap segelintir individu yang mengabaikan tanggungjawab terhadap keluarga sendiri demi menjaga hati orang luar dan belum tentu membawa kebaikan. Pemikiran ini turut menyentuh akibat buruk apabila seseorang gagal menilai watak orang lain hingga sanggup membela yang salah dan menindas yang benar. Akhirnya, perbuatan ini membawa kemudaratan kepada diri sendiri dan harta benda. Maksud rangkaian yang kedua ialah Pak Pandir mudah terpengaruh dengan suara dan janji orang asing sehingga tidak sedar dirinya dalam keadaan susah. Dia terlalu percaya pada perkara yang belum pasti sampai membazirkan apa yang sudah ada di depan matanya. Pemikiran bagi maksud rangkap kedua ialah seloka ini membawa pemikiran tentang bahaya terlalu mudah percaya kepada janji-janji manis dan perkara yang belum pasti. Ia memberi pengingatan agar kita berfikir secara rasional dan berhati-hati dalam membuat keputusan, terutamanya apabila berhadapan dengan orang asing atau tawaran yang kelihatan terlalu indah. Pemikiran ini juga menekankan nilai kesyukuran dan menghargai apa yang dimiliki kerana mengejar sesuatu yang belum tentu dapat diperolehi boleh menyebabkan kita kehilangan perkara yang berharga yang telah ada. Selain itu, seloka ini menyindir sikap bodoh sombong dan kurang pertimbangan akal yang akhirnya membawa kerugian kepada diri sendiri. Seterusnya, bagi maksud rangkap ketiga, walaupun kadang-kadang mendapat sedikit kesenangan, mulut kena suap pisang, Pak Pandir tetap menghadapi kesusahan dan penderitaan untuk kena cangkut konang.
Akhirnya dia sendiri yang menanggung akibat buruk daripada tindakannya. Pemikiran bagi maksud rangkap ketiga ialah seloka ini membawa pemikiran tentang akibat daripada kesilapan sendiri dan peringatan bahawa kesenangan sementara tidak semestinya membawa kebahagiaan jangka panjang. Ia menonjolkan bahawa jika seseorang bertindak tanpa berfikir panjang dan tidak belajar daripada kesilapan, maka dia akan tetap menghadapi penderitaan walaupun sesekali menikmati sedikit nikmat. Pemikiran ini juga menyentuh tentang tanggungjawab terhadap perbuatan sendiri, di mana seseorang harus menanggung akibat buruk jika membuat pemilihan yang salah. Ini menjadi pengajaran supaya berhati-hati dalam membuat keputusan dan tidak ditipu dengan kesenangan luaran yang bersifat sementara. Maksud rangkap yang keempat, Pak Pandey suka meniru orang lain tanpa memahami atau menghasilkan apa-apa. Dia ibarat pokok rambutan jantan yang berbunga tetapi tidak berbuah. Hanya pura-pura tetapi tiada hasil sebenar. Pemikiran bagi maksud rangkap yang keempat, seloka ini membawa pemikiran tentang kritikan terhadap sikap berpura-pura pandai atau hanya meniru tanpa kefahaman. Ia menyindir individu yang tidak berusaha untuk menjadi asli atau menghasilkan sesuatu yang bernilai. Sebaliknya, hanya menampakkan rupa luar yang baik tetapi kosong dalamnya. Pemikiran ini juga menekankan kepentingan keaslian, ilmu dan usaha yang ikhlas. Bukan sekadar ingin menunjuk, sikap seperti ini bukan sahaja merugikan diri sendiri, tetapi juga tidak memberi manfaat kepada orang lain. Oleh itu, seloka ini mengajak pembaca supaya tidak menjadi golongan yang hipokrit atau berpura-pura. Sebaliknya, perlu berusaha untuk memberi sumbangan sebenar dalam kehidupan. Maksud rangkap yang kelima, Pak Pandey sering tertipu dengan harapan palsu. Kilatnya menyambar tapi hujan tak turun. Akhirnya, dia tetap mengalami kegagalan dan kerugian. Meskipun dia menganggap dirinya pandai, dia tetap menanggung akibat buruknya sendiri. Pemikiran bagi maksud rangkap yang kelima, seloka ini membawa pemikiran tentang bahaya tertipu dengan janji dan harapan yang tidak realistik serta kesombongan ilmu tanpa asas yang kukuh. Ia mengkritik sikap orang yang menganggap dirinya bijak walaupun sering membuat kesilapan, lalu enggan menerima nasihat atau belajar daripada pengalaman. Pemikiran ini turut mengingatkan agar seseorang tidak mudah percaya kepada penampilan atau kata-kata yang kelihatan meyakinkan kerana tidak semuanya membawa kebenaran atau kebaikan. Seloka ini juga menekankan bahawa setiap perbuatan walau dilakukan dengan yakin tetapi tanpa ilmu dan pertimbangan yang baik tetap boleh membawa kegagalan. Maka penting untuk bersikap rendah diri, berfikir secara waras dan tidak terlalu yakin pada diri jika tiada asas yang kukuh. Seterusnya, syair. Syair merupakan salah satu bentuk puisi tradisional Melayu yang mempunyai ciri khas iaitu rangkap 4 baris dengan rima yang tetap di hujung setiap baris. Menurut A. Samad Said 1991, syair biasanya mengandungi pengajaran atau nasihat moral, sejarah atau kisah kepahlawanan dengan penekanan pada rima dan irama yang teratur. Sementara itu, menurut Asma Haji Omar 1982 menjelaskan bahawa syair digunakan sebagai medium penyampaian cerita, nasihat, agama dan juga sejarah di mana kesamaan bunyi di hujung baris membantu memperkukuhkan keindahan dan kelancaran pembacaan. Syair Bersatulah Malaysia, irama hiasan. Adanya bumi, tanah bertuah, tanah tempat tumpahnya darah, penuh bakti melawan penjajah, kini tersemat dalam sejarah. Pemuda-pemudi elok berkerti, jangan sombong meninggi diri.
pelbagai kaum saling menghormati untuk terus bersatu hati. Bersatu semua pada negara, usah sengketa sesama kita. Kedaulatan negara harus dijaga, tanah Malaysia terus terbela. Anak-anak yang bijak pandai, jangan lemah dan jangan lalai. Menabur bukti bakti disemai untuk Malaysia yang aman damai. Bertuahku hidup di tanah Malaysia, hidupku untuk nusa dan bangsa. Cintakan negara tidak terkira, di sini bersumpah taat dan setia. Bersatu masyarakat jadi pembangkit, tidak sefahaman robohnya mungkin. Majukan diri terus dipimpin dengan ingatan Malaysia prihatin. Maksud rangkap pertama. Rangkap pertama syair ini menggambarkan Malaysia ialah tanah air yang bertuah dan bersejarah. Tempat rakyatnya yang berjuang menentang penjajah dengan penuh semangat dan pengorbanan demi kemerdekaan negara. Pemikiran pada rangkap yang pertama. Penyair ingin menyampaikan pemikiran bahawa rakyat Malaysia haruslah menghargai jasa dan pengorbanan pejuang terdahulu yang telah berjuang. Rakyat juga perlu mengekalkan semangat patriotisme, kesetiaan dan cinta akan tanah air agar keamanan dan kemerdekaan yang dikecapi tidak disia-siakan. Pemikiran ini menonjolkan kepentingan sejarah dan semangat perjuangan sebagai asas dan keharmonian kepada perpaduan negara. Maksud rangkap kedua. Rangkap ini menjelaskan bahawa golongan muda perlu mempunyai akhlak yang baik dan rendah hati. Mereka tidak seharusnya bersikap sombong atau meninggi diri. Selain itu, rakyat yang terdiri daripada pelbagai kaum hendaklah saling menghormati antara satu sama lain agar kehidupan masyarakat terus aman, bersatu padu dan harmoni. Pemikiran pada rangkap yang kedua. Penyair ingin menyampaikan bahawa perpaduan dan keharmonian masyarakat bermula daripada sikap individu, khususnya generasi muda yang berakhlak mulia dan berdisiplin. Pemikiran ini menekankan kepentingan nilai hormat menghormati, rendah diri dan toleransi antara kaum sebagai asas untuk mengekalkan kesepaduan dan kesejahteraan negara Malaysia yang berbilang bangsa. Maksud rangkap yang ketiga. Rangkap ini bermaksud bahawa rakyat Malaysia perlu bersatu padu dan tidak bermusuhan antara satu sama lain. Setiap individu mempunyai tanggungjawab untuk menjaga kedaulatan dan kehormatan negara supaya Malaysia terus aman, makmur dan terpelihara daripada ancaman luar maupun dalam. Pemikiran rangkap ketiga. Penyair ingin menegaskan bahawa semangat perpaduan dan kesetiaan kepada negara amatlah penting bagi mengekalkan kestabilan serta kemerdekaan yang telah diperolehi. Pemikiran ini menonjolkan nilai patriotisme, tanggungjawab dan semangat cinta akan negara di mana rakyat perlulah bersatu padu serta mengelakkan perpecahan demi mempertahankan maruah dan kemajuan negara.
Maksud rangkap yang keempat, rangkap ini bermaksud bahawa golongan muda yang berilmu dan berpengetahuan perlu sentiasa rajin berusaha dan tidak leka dalam melaksanakan tanggungjawab terhadap negara. Mereka harus menabur bakti dan budi agar Malaysia terus hidup dalam keadaan aman, damai dan sejahtera. Pemikiran rangkap keempat, penyair ingin menonjolkan pemikiran bahawa generasi muda merupakan harapan bangsa dan negara. Mereka perlu mempunyai ilmu pengetahuan, semangat juang serta kesedaran untuk berbakti demi kemajuan tanah air. Pemikiran ini menekankan pentingnya pendidikan, tanggungjawab dan sumbangan generasi muda dalam memastikan kesejahteraan serta kemakmuran Malaysia terus terpelihara. Maksud rangkap yang kelima, rangkap ini menekankan rasa syukur dan kebanggaan hidup di tanah Malaysia. Penulis menyatakan bahawa hidupnya bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk nusa dan bangsa. Kesetiaan dan cinta kepada negara diungkapkan dengan jelas melalui sumpah taat dan setia, menandakan komitmen warga negara untuk mempertahankan kehormatan, kedaulatan dan kesejahteraan tanah air. Pemikiran rangkap kelima, penyair ingin menyampaikan bahawa rasa patriotisme dan kesetiaan kepada negara perlu wujud dalam diri setiap individu. Pemikiran ini menekankan bahawa kecintaan kepada tanah air bukan sekadar retorik, tetapi wajar ditunjukkan melalui tindakan nyata seperti berbakti kepada negara, menjaga keharmonian dan menghargai nikmat keamanan serta kemerdekaan yang diperolehi hasil pengorbanan generasi terdahulu. Maksud rangkap yang keenam, rangkap ini menyeru agar masyarakat bersatu padu kerana perpaduan menjadi pemangkin kemajuan negara. Sekiranya rakyat tidak sefahaman, keharmonian dan kestabilan negara boleh tergugat. Selain itu, kepimpinan yang bijaksana dan prihatin diperlukan untuk membimbing rakyat, memastikan mereka sentiasa ingat akan tanggungjawab terhadap negara dan memajukan diri selaras dengan pembangunan negara. Pemikiran rangkap yang keenam, penyair ingin menekankan bahawa perpaduan masyarakat dan kefahaman antara rakyat adalah asas penting untuk membina negara yang aman dan maju. Pemikiran ini mengingatkan bahawa kepimpinan yang berwawasan dan rakyat yang bertanggungjawab mampu memastikan kesejahteraan negara di mana kemajuan diri individu seiring dengan kemajuan masyarakat dan keharmonian rakyat akan terus terpelihara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kumpulan kami akan membentangkan mengenai analisis fonetik dan fonologi dalam puisi tradisional Melayu. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, iaitu Adam Haris bin Cik Seman, Ain Nur Iman binti Muhammad Nazri, Cik Hanis Suraya binti Cik Hussein dan Nur Adrina binti Muhammad Rosli. Diftong bermaksud dua huruf vokal yang disebut dalam satu perkataan. Diftong merupakan dua huruf vokal A, E, I, O, U yang duduk bersebelahan dalam perkataan dan disebut dalam satu suku kata atau satu sebutan bunyi. Ciri-ciri utama diftong adalah terdiri daripada dua huruf vokal yang berturutan. Contoh A dan I, A dan U dan O dan I. Dinyatakan sebagai satu bunyi satu suku kata dan bukan dipisahkan kepada dua suku kata. Semasa pengucapan berlaku, geluncuran lidah bermula di posisi vokal pertama, kemudian bergerak ke posisi vokal kedua tanpa hentian. Dalam bahasa Melayu piawai terdapat tiga jenis diftong biasa, I, Au dan Oi. Contoh seperti tupai, pulau dan juga amboi. Vokal berganding. Vokal berganding wujud apabila dua huruf vokal yang duduk bersebelahan dalam perkataan tetapi terpisah sebutan bunyinya dalam suku kata. Jenis-jenis vokal berganding seperti I dan A, U dan A dan I, U dan I dan O dan juga I dan U. Ciri-ciri vokal berganding adalah seperti perlu dibaca secara berasingan sebagai dua suku kata, menghasilkan satu bunyi vokal tunggal yang berlarutan. Contoh seperti daun, kain dan buaya. Konsonan rangkap. Konsonan rangkap bermaksud dua huruf konsonan yang digabungkan dalam satu suku kata untuk menghasilkan satu bunyi konsonan yang tidak dapat dipisahkan ketika sebutan. Ciri-ciri konsonan rangkap. Yang pertama, terdiri daripada dua huruf konsonan yang digandingkan. Yang kedua, menghasilkan satu bunyi tunggal.
bukan dua bunyi berasingan. Yang ketiga, biasanya terdapat pada kata pinjaman Arab, Inggeris dan Sanskrit. Yang keempat, tidak boleh dipisahkan semasa mengeja atau memecahkan suku kata. Contohnya seperti banyak, sangat dan juga akhir. Kata pinjaman. Kata pinjaman bermaksud perkataan yang dipinjam daripada bahasa asing dan diserap masuk ke dalam bahasa Melayu. Jenis-jenis kata pinjaman seperti kata pinjaman daripada bahasa Arab, bahasa Sanskrit, bahasa Inggeris dan lain-lain. Ciri-ciri kata pinjaman digunakan untuk memperkaya kosakata bahasa Melayu, terutamanya bagi istilah atau konsep baharu. Yang kedua, ada yang mengekalkan ejaan asal dan ada yang diubah suai agar sesuai dengan sistem ejaan Melayu. Yang ketiga, boleh berasal daripada pelbagai bahasa dunia. Yang keempat, setelah digunakan lama, setengah kata pinjaman dianggap sebagai perkataan Melayu. Contohnya seperti zakat, sains dan syurga. Seterusnya, saya akan membentangkan hasil analisis pantun nasihat berdasarkan unsur bunyi bahasa. Kajian ini meneliti 4 aspek utama iaitu diftong, vokal berganding, konsonan rangkap dan kata pinjaman. Analisis ini dijalankan dari sudut fonetik dan fonologi iaitu bidang yang mengkaji cara bunyi dihasilkan, disebut serta pola bunyi yang membentuk dalam sistem bahasa Melayu. Melalui analisis ini, kita dapat melihat bagaimana keindahan bunyi dalam pantun dapat menyumbang kepada kejelasan sebutan dan keaslian irama bahasa Melayu. Pertama, kita akan lihat pada bahagian diftong. Dalam jadual ini, 2 perkataan telah dikenal pasti yang mengandungi diftong iaitu baik dan rantau. Diftong ini merupakan gabungan 2 bunyi vokal yang dihasilkan secara berterusan dalam satu suku kata. Contohnya AI dan AU. Okay, dari segi fonetik, diftong ini merupakan perubahan posisi lidah yang menghasilkan bunyi geluncuran antara 2 vokal. Okay, sebagai contoh, baik disukukatakan kepada BAIK dan rantau pula kepada RANTAU. Okay. Dalam sudut fonologi pula, penggunaan diftong ini digunakan untuk menambah kepelbagaian pola bunyi dalam pantun dan mencipta irama yang lembut serta harmoni. Ia dapat menjadikan pantun itu lebih sedap didengar apabila dilafazkan. Seterusnya ialah vokal berganding. Bahagian ini menunjukkan beberapa perkataan seperti buah, buat, beria, dunia dan biar yang mengandungi vokal berganding seperti UA dan IA. Vokal berganding ini merupakan 2 huruf vokal yang hadir bersebelahan dalam 2 suku kata yang berbeza. Okay, dari segi fonetik, setiap vokal ini diucapkan secara terpisah dan mempunyai getaran bunyi yang tersendiri. Okey, contohnya buah dipecahkan kepada BUAH, buah. Okey, manakala dunia pula menjadi DUNIA. Okay. Dalam fonologi, kehadiran vokal berganding ini membantu untuk mengekalkan keseimbangan pola suku kata dan memberikan kesan lembut serta berirama pada bunyi pantun. Okey, unsur ini turut memperlihatkan kehalusan sistem bunyi dalam bahasa Melayu. Bahagian yang ketiga ialah konsonan rangkap. Okey, konsonan rangkap ini merupakan 2 gabungan konsonan yang menghasilkan satu bunyi khas. Okey, contohnya NG. Okay, dalam jadual ini, di gonggong dan helam menunjukkan penggunaan konsonan rangkap NG. Okey. Dari aspek fonetik, bunyi NG ini dia menghasilkan bunyi sengawan daripada belakang. Okay, yang dihasilkan dengan menutup aliran udara. Okay, contohnya langsung disukukatakan kepada LANG, SUNG. Okay. Dalam aspek fonologi pula, konsonan rangkap ini dapat membantu corak irama yang seimbang dalam pantun serta memberikan kekuatan kepada sebutan sesuatu perkataan.
Okey, yang terakhir pula ialah pantun ini turut mengandungi kata pinjaman daripada bahasa asing. Okey, antara perkataan yang dapat dikenal pasti ialah jahat, sekali dan surat. Perkataan jahat ini berasal daripada bahasa Arab, sekali pula daripada bahasa Sanskrit dan surat daripada bahasa Parsi. Dari sudut fonetik, kata pinjaman ini telah disesuaikan dengan sistem bunyi bahasa Melayu supaya mudah untuk disebut oleh penutur tempatan. Okey, sementara daripada aspek fonologi pula, penyesuaian ini menunjukkan bagaimana bunyi asing ini dapat diubah mengikut pola suku kata bahasa Melayu. Okey, penggunaan kata pinjaman bukan sahaja memperkayakan kosakata, tetapi ia juga menunjukkan interaksi budaya yang meluas dalam sistem fonologi dalam bahasa Melayu kita. Baiklah, seterusnya kita beralih pula kepada seloka Pak Pandir. Aspek yang pertama ialah vokal berganding. Vokal berganding ialah dua huruf vokal yang bersebelahan dalam satu perkataan tetapi dilafazkan dalam dua suku kata yang berbeza. Dalam seloka Pak Pandir, antara contoh perkataan yang mengandungi vokal berganding ialah yang pertama, air. Vokal berganding AI, penyekuan air dan sebutannya air. Yang kedua ialah buah. Vokal berganding U dan A, penyekuan buah dan sebutannya ialah buah. Yang ketiga ialah berbuah. Vokal berganding U dan A, penyekuan berbuah, sebutan berbuah. Hal ini menunjukkan bahawa penyair menggunakan kepelbagaian bunyi vokal untuk mewujudkan keindahan bahasa dalam seloka ini. Seterusnya, aspek kedua ialah diftong, di mana diftong merupakan dua bunyi vokal yang dilafazkan dalam satu suku kata. Antara contoh diftong dalam seloka ini ialah yang pertama, pandai. Diftong AI, penyekuan pandai dan sebutannya pandai. Yang kedua ialah tergadai, di mana diftong A dan I, penyekuan tergadai, sebutan tergadai. Yang ketiga ialah wahai, di mana diftong AI, penyekuan wahai dan sebutannya pun wahai juga. Di mana penggunaan diftong ini menjadikan bunyi dalam seloka lebih menarik dan berirama apabila dibaca atau dilagukan. Seterusnya ialah kata pinjaman. Kata pinjaman merujuk kepada perkataan yang diambil daripada bahasa lain dan digunakan dalam bahasa Melayu. Contohnya, dalam seloka ini terdapat perkataan haram yang berasal daripada bahasa Arab. Penyekuan bagi perkataan ini ialah haram dan sebutannya ialah haram. Dan penggunaan kata pinjaman menunjukkan pengaruh bahasa asing dalam perkembangan bahasa Melayu, khususnya dari segi agama dan nilai moral. Maksud bagi perkataan haram ini dalam bahasa Arab ialah ia bermaksud satu perbuatan yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW dan dilarang oleh Allah SWT, di mana jika kita melakukan perbuatan tersebut maka kita akan mendapatkan dosa. Akhir sekali ialah konsonan rangkap. Konsonan rangkap ialah dua huruf konsonan yang dilafazkan serentak atau hampir serentak. Antara contoh konsonan rangkap dalam seloka ini ialah cangkuk, di mana konsonan rangkap nge, penyekuan cangkuk dan sebutannya ialah cangkuk. Yang kedua ialah menanggung, di mana konsonan rangkapnya ialah ng juga, penyekuan menanggung dan sebutannya menanggung. Seterusnya, saya akan menganalisis elemen fonetik dan fonologi dalam syair. Pertama, bagi analisis diftong, dalam rangkaian yang kedua iaitu pelbagai kaum saling menghormati. Dalam perkataan kaum, terdapat diftong berbentuk au. Yang kedua, dalam rangkaian yang ketiga iaitu anak-anak yang bijak pandai. Dalam perkataan pandai, terdapat diftong berbentuk ai. Yang ketiga, juga dalam rangkaian yang ketiga, iaitu jangan lalai dan jangan lemah. Iaitu dalam perkataan lalai terdapat diftong berbentuk I. Seterusnya, dalam rangkaian yang ketiga, iaitu menabur bukti bakti disemai. Dalam perkataan disemai, terdapat diftong berbentuk I. Yang kelima, dalam rangkaian ketiga, iaitu
untuk Malaysia yang aman damai. Dalam perkataan damai, turut terdapat diftong berbentuk I. Dan akhir sekali, dalam rangkap keempat iaitu kedaulatan negara harus dijaga. Dalam perkataan kedaulatan, terdapat diftong berbentuk AU. Analisis waka berganding yang terdapat dalam syair. Pertama, dalam rangkap pertama iaitu adanya bumi tanah bertuah. Terdapat waka berganding iaitu UA dalam perkataan bertuah. Kedua, dalam rangkap keempat iaitu untuk Malaysia yang aman damai. Terdapat waka berganding iaitu IA dalam perkataan Malaysia. Akhir sekali, dalam rangkap keenam iaitu dengan ingatan Malaysia Prihatin. Waka berganding EI hadir dalam perkataan Malaysia. Analisis konsonan rangkap yang terdapat dalam syair Bersatulah Malaysia. Pertama, dalam rangkap pertama iaitu adanya bumi tanah bertuah. Terdapat konsonan rangkap NY dalam perkataan adanya. Yang kedua, juga dalam rangkap yang pertama iaitu tanah tumpat tumpahnya darah. Terdapat konsonan rangkap NY dalam perkataan tumpat. Yang ketiga, dalam rangkap kedua iaitu pelbagai kaum saling menghormati. Terdapat konsonan rangkap NG dalam perkataan saling dan juga menghormati. Yang keempat, dalam rangkap keempat, pada baris anak-anak yang bijak pandai. Terdapat konsonan rangkap NG dalam perkataan yang. Yang kelima, juga dalam rangkap keempat iaitu jangan lemah dan jangan lalai. Terdapat konsonan rangkap NG dalam perkataan jangan. Seterusnya, dalam rangkap ketiga iaitu usah sengketa sesama kita. Terdapat rangkap konsonan NG dalam perkataan sengketa. Yang ketujuh, dalam rangkap keenam iaitu bersatu masyarakat jadi pemangkin. Konsonan rangkap NG hadir dalam perkataan pemangkin. Akhir sekali, dalam rangkap keenam iaitu dengan ingatan Malaysia Prihatin. Terdapat konsonan rangkap NG dalam perkataan dengan. Analisis kata pinjaman yang digunakan dalam syair Bersatulah Malaysia. Pertama, dalam rangkap pertama iaitu adanya bumi tanah bertuah. Perkataan bumi merupakan kata pinjaman daripada bahasa Sanskrit. Yang kedua, dalam rangkap keempat iaitu menabur bukti bakti disemat. Perkataan bakti juga merupakan kata pinjaman daripada bahasa Sanskrit. Yang ketiga, dalam rangkap ketiga iaitu bersatu semua pada negara. Perkataan negara turut merupakan kata pinjaman daripada bahasa Sanskrit. Yang keempat, dalam rangkap ketiga iaitu usah sengketa bersama kita. Perkataan sengketa juga berasal daripada bahasa Sanskrit. Dan akhir sekali, dalam rangkap ketiga iaitu kedaulatan negara harus dijaga. Perkataan kedaulatan merupakan kata pinjaman daripada bahasa Arab. Itulah analisis kata pinjaman yang terdapat dalam syair ini.